Aduh, motor. Salam kembali dalam channel kita iaitu Ayu Asyad ataupun Ayu Power Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita dekat mana? Kita ada dekat Sepang. Kita nak buat apa ni? Kita ada lomba Harley Davidson, saudara. Dengar saya cepat, jom. Kau nampak dia orang tengah busy kan, apa dia tengah buat ni. Tadi kita dah keluar try pergi free practice, dah run 5 lap. Kita rasa motor kita feeling dulu apa benda nak kena di-adjust, perlu di-adjust ataupun tak. Sekarang dah ada benda 2-3 benda kita dah kena adjust. Lepas tu dia buat acah-acah busy. Memanglah dia busy parah sebab tengah tukar tayar depan belakang. Nak tukar tayar baru. Lepas ni kita dah nak lomba, dah nak race, mestilah tayar kena fresh. Motor ni berat, tak boleh pakai tayar biasa-biasa. Dia kena pakai tayar baik. Amai kau kapat dia tengok dia buat kerja ni. Nampak bergaya ni. Kau ingat senang nak tukar motor Harley Davidson punya tayar? Belakang nak tanggal, kena separuh body tanggal. Depan nak tanggalkan tayar, separuh motor kena tanggal. Aduh, memang penat . Hari ni kita dengan pasangan sejoli. Asyik dia je interview orang. Inai kita pula interview dia. Kamai nak biar dia rasa kita kak dengan abang ni. Kan sekarang ni Harley Davidson ni dah membuat berlomba dekat dalam Litar Sepang ni. Apa pendapat akak dengan abang pasal motor Harley dah convert pergi ke Litar Sepang ni? Okay, secara jujur kalau tanya saya lah kalau orang sebut Harley Davidson, sebenarnya Harley Davidson ni adalah easy rider. Tapi bila dah bawa ke zaman yang sekarang ni, zaman millennial, budak Gen Z ni, diorang lebih kepada kelajuan. Jadi daripada korang main dekat luar, berbahaya, kita prefer untuk diorang pilih track. Jadi sebenarnya motor Harley ni korang boleh ikut korang punya cita rasa untuk lajukan dia, untuk tekan spek, aksesori, ikut yang korang suka. Cumanya bila dah laju tu main dalam track lah. Pertama ni, ini memang legend lah. Saya tak boleh cakap apa lah. Saya nak jadi kawat sifu lah. Saya nak berguru boleh? Boleh, tapi mahal tau, tak murah tau. Dia punya payment ni kalau silap-silap ni harga motor sebiji nanti. Tak ada aku tau. Okey satu lagi, bang, apa pesanan dia kepada geng-geng yang suka main dekat luar, berlumba dekat luar? Apa kita nak pesan dia orang supaya dia orang datang kat sini? Okey, kepada siapa yang jiwa kelajuan tu, tak salah kalau sesekali nak test power dekat luar, tetapi sejujurnya kalau nak test kewibawaan anda, apa kata korang join race American Between Cup untuk test korang punya performance. Okey, lagi satu, bila ada acara-acara macam ni, dia dapat menarik minat anak-anak muda, Gen Z lah. Sebabnya kalau dulu bila cakap Harley Davidson, kita fikirkan ini adalah motor untuk orang-orang yang dah berumur lah. Tetapi sekarang Harley Davidson bukan lagi bertumpu kepada orang yang dah berumur, tapi juga kepada anak-anak muda generasi baru. So contoh macam saya lah, muda ni lah. Saya ada satu soalan sebenarnya. Saya dengar sebenarnya Ai ni dia budak superbike. Saya lebih kepada motor off-road dengan supermoto. Dengan road ni campur lah semua motor. Tapi betul ke orang kata kalau kita nak pandai corner, nak belajar cornering, dia kena pergi off-road dulu Ai? Betul, itu yang terbaik dan itu senang kata motor off-road ni dia akan unlock kita punya teknik riding. Lepas tu kita kalau boleh handle dekat motor dekat off-road, InsyaAllah dekat atas jalan raya sap-sap dan apa benda yang paling penting dari training, kita punya reflect. Bila ada jadi kecemasan dekat jalan raya apa semua, kita punya reflect lebih cepat, lebih cekap. Itu yang paling mahal, lebih penting. Mantap. Mantap. Okay, terima kasih. Ingat yang kat luar, jangan berlumba dekat jalan raya, jangan bawa secara melulu jalan raya. Kita nak berlumba, nak bawa gangster-gangster dekat dalam track. Oh betul. Alright. Okay Kak, terima kasih bang. Okay, All the best Ayi.
Allah, apa benda pula motor ni. Itulah, kalau dah tak ada rezeki tu, tak ada jugalah. Ya Allah. Aduh, motor problem pula, EPS sensor. Kalau tak kita ada podium hari ni. Tapi nak buat macam mana? Kalau dah ditakdirkan tak ada rezeki kita nak menang, macam mana laju sekalipun kita kat depan, kalau dah rosak, dah tetap rosak. Faham? Tak ada rezeki. Kita jumpa next race. Ni ada problem sikit lah. Problem yang tak dijangka. Apa dia? TPS tercabut, patah. Aduh, panasnya. Aduh. Tak ada rezeki naik. Apa kalau tak kita ada bonus tambahan bagai semua naik, tapi kalau dah tak ada rezeki tu tak ada juga. Bawa kita dah jaga pace elok, bawa cara selamat, lembut-lembut, tapi motor rosak. Motor rosak ni rosak bukan sebab apa ni technical error daripada human error, ini rosak daripada komponen. Komponen rosak kita tak boleh cakap apa lah. So kita cuba lagi next round. Hai, korang tengoklah video ni lagi. Luluh hati ni. Apa jadi tanggal ni? EPS. Ada berapa skru tu? Itu lah, kalau dia tinggal satu skru pun tak boleh lah benda ni. Ini kegau kuat ni, enjin diesel je. Macam mana kan? Pening lah. Ocak. Jatuh lah ni. Bukan jatuh lah. Saya motor elektronik rosak. Tak rezeki lah. Awak ni orang dah ke 300 orang yang tanya saya ni. Balik awal ni. Betul lah Inai, kita balik awal tengok motor dah siap bungkus lah. Apa lagi kita nak tunggu? Dah tak ada rezeki, orang ambil hadiah, kita tepuk tangan daripada jauh, kita mengucapkan dia siapa yang menang tahniah. Kita jumpa next race. Kau tunggu kau, kita top up power kat motor kita.